Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So guys, lagi sekarang pukul 7 10 minit, lagi a few minutes lagi 15 minit 20 minit macam tu nak berbuka puasa. So alhamdulillah sempat sampai. Kita ada dekat Food Panda sebab ada vouchers dan free delivery. Ini adalah menu terbaru daripada KFC, which is Turkish Spice Crunch. Ada ayam dan juga burger. Tapi saya rasa cempedak, tak cempedak ke? Saya tak ada cempedak. Okay, ada air dia, sepatutnya large. Tapi dapat medium, tak apalah, nantilah air apa tu? Saya buat komplain ya. Bau dia kuat gila tu. Masa naik tangga tadi, naik atas, bapak kuat gila bau dia. Nampak macam yang Thailand punya tu, version tu. Yang KFC punya Thailand tu. Alamak, bau pula, makruh pula nanti kan. Kemudian set dia, patutnya, tak tahu lah, saya tak ada, saya rasa ada cempedak pai tadi kan tak order kuat, tak order cempedak pai. Cili banyaknya amboi, banyak cili. Ada ni maksudnya ada whipped potato dan coleslaw. Kononnya lah silap-silap dia bagi dua whipped potato. Sebab coleslaw dah lama tak ada dah. Kita ambil 3 ketul ayam terus. Ingat nak buat macam lauk bersahur sekali kononnya. Ni whipped potato. Ni coleslaw. Tak. Dua-dua whipped potato dia bagi. Dua-dua. Tak kisahlah, dan dia bagilah. Sebab coleslaw memang susah dapat. Mungkin sebab dia cepat rosak kan. Ada coleslaw. Adalah coleslaw. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini terjilat tangan kang. Peliknya bukan dia macam cheese ke atas je ke. Tapi ayam dia besar-besar lah. Satu dada, satu rib dengan satu peha. Tak ada tight. Bukan ada cheese ke atas je. Kenapa bagi sebut-sebut je ni? Macam ni ada cheese dia. Nampak tak? Pelik lah KFC. Ayo nak buka puasa ni, dah lah craving. Ya Allah. Bila guys, saya nak set up. Mungkin kita tunggu azan, okay? Alhamdulillah guys, dah azan. Dengar tak? Ni puasa yang ke-6 ke-7? Tak tahu lah, tengok lah. Okay, ya Allah, I dah dapat refund dah. Untuk I ni, I dapat refund RM1. Untuk yang ni, I dapat refund RM9.75 macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, rumah I. Tapi ni pun manis juga. Ayam ice Sprite je. Mana cukup, ya Allah. Saya dapat alhamdulillah. Amin. Berbuka, buat live review memang susah ya kadang. Macam tu. Sementara tunggu azan habis guys. Makan whipped potato dulu. Sedap nangis. Sedapnya. Hari ni panas gila guys. Panas gila. Saya tak keluar rumah pun, melainkan solat Jumaat dengan ambil benda ni kat bawah. Ingat nak buat vlog kat Eco Shop apa semua, tapi malas lah. Panas weh, tidur je. Nangis. Kenapa tak makan coleslaw weh? Sedapnya. Alhamdulillah. Sekejap, I tengok. I dah record ke belum? So, video je rushing nak record. Lalas tak record, mampus. Bismillahirrahmanirrahim. Mana cheese dia? Dia rasa macam yang Thailand tu bau dia. Sebab dia daun, mesti daun limau. Turkish. Dia buat macam ayam tanduri kot. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ya, dia rasa campur ayam tanduri. Ya, rasa ayam Mary Brown KFC yang Thai punya series tu. Oh kan? Tapi saya rasa dia tak masak sekali ni. Dia celup dengan tepung.
Dia goreng ayam ni kemudian disalutkan dengan serbuk. Sebab kalau you perasi dia macam, kalau you perhati betul-betul dia macam tak salut dengan sepenuhnya lah. Dan dalam ni pun rasa biasa je. Rasa dia guna ayam original. Rasa dia masam-masam daun limau. Macam ada ciri-ciri spicy masala macam tu. Sedap. Memang kita rasa cheese dia. Cheese dia ada memberi impact tak? Kalau benda ni tak ada, lain tak rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Mayo Turkish sauce. Mayonis dicampur dengan serbuk ni. Jadilah benda ni. So basically benda ni membuatkan ayam korang akan lebih creamy dan kurang spicy. Sebab ada telur, ada susu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ada ni. Roti mayo Turkish tu, sayur dia banyak juga. KFC buatlah macam McD, boleh add on sayur, free sayur add on. Ada juga cheese dia ya. Love. Dimakan pedas-pedas buka puasa, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tapi sebenarnya kan tak boleh tak kita review dalam keadaan lapar. Sebab semua benda akan jadi sedap. Betul tak? Tapi ni sedap, ada tipu. Kita rasa macam tom yum. Dia rasa macam tanduri yang lebih menyengat. Tanduri campur dengan daun limau. Yang itulah rasa dia. Cuma biasa tanduri kan dia grill kan, dia bakar. Tapi yang ni digoreng. Dia pedas walaupun nama dia spicy Turkish crunch. Bagi I dia lebih masin, baru dia pedas. Faham tak? Dia masin tau. Kalau rasa tak tahan pedas, you ambil ni supaya dia lebih creamy. Okay. Dulu kalau untuk set 3 tu ni dia bagi dengan sweet bun kan. I suka lubangkan sweet bun tu, lepas tu tonyoh dengan coleslaw dengan whipped potato. Sedap. Oh God. Tapi KFC, kalau you nak next time, kalau you nak letak yang mayo Turkish sauce tu, you jangan letak terus dalam box tau. You letak dalam ni ke macam bekas cheese yang biasa, bekas cheese tu, bekas sambal ayam rendang atuk apa semua yang biasa buat nasi lemak tu kan. Yang terus tuang, nanti dia melekat kat kotak membazir.
Tapi Turkish mayo yang ada dekat burger ni tak pedas pun. Sebut dia pedas. Lupa nak komen. Tengok ni. Besar ya. Semalam kita order Mary Brown pun besar dia bagi tau. Mungkin berkat Ramadan, ayam semua besar dengan cepat. Alhamdulillah sedap. Aku suka sangat. Tapi jauh lah, rasa dia tak jauh sangat lah macam yang Thai punya version tu. KFC Thai series, Mary Brown Thai series tu. Cuba korang cari kat Google ke mana. Dia punya warna pun sama. Okay, lebih kurang macam tu. Nampak lah dia macam daun-daun limau yang di goreng apa sebenarnya. Tapi yang ni lebih masam, lebih tengik orang kata, macam mengucuk hidung lah. Memang kuat gila. Kalau panas-panas tadi, masa saya datang tadi, memang kuat gila bau dia. Tapi antara burger dengan ayam, burger lagi kurang pedas. Dia lebih creamy. Mungkin sebab ada mayo tu kot. Yang tak ada mayo pun memang tak ada mayo. Tapi dalam gambar tu ada mayo, tak pelik tu. Tapi tak apalah, dah dapat refund pun RM11, RM1 dengan RM10. Okay lah. Hopefully KFC will improve services in the future. Maklum bila bulan puasa kan, mungkin staff-staff penat. Faham dengan ramainya lagi. Lagipun I order awal, I order pukul 4 petang tadi. Tapi setkan dalam 6.30, 6.45. Mungkin ujung peak hour kan. Ujung-ujung nak dekat puasa tu ramai. Ujung-ujung nak buka puasa tu ramai orang order. Dia macam rushing. Apa I maafkan. Thank you so much kepada KFC Petronas. Siapa? Tak ingat balik. Okay, tak ingat lah apa. Tapi memang sebis korang okay. Ayam besar semua lengkap. Yang ni je salah. Dengan tak ada semua. Overall okay lah. I bagi 9/10. Sedap pedas. Tapi I rasa kalau ayam macam ni guys, you makan dengan nasi. Nasi dengan nasi kosong. Tapi kalau you ada guna sos pun okey. Tapi I tak guna sos lah sebab macam I rasa kalau dah pedas macam ni, tak sesuai makan dengan sos. Dia sesuai makan dengan mayonis. Ya. Okey. Ataupun garlic. Garlic mayo. Yang tu. Itu lagi sedap daripada makan dengan sos. Ataupun cheese. Pun better. Oh guys, that's all. I love it. Thank you so much KFC Malaysia. Thank you so much kepada telah bersama Jidian pada awal subscriber, 1 subscriber sampai lah. Siapa dia 1 subscriber Jidian tu kan? Siapa agaknya kan? Mesti dia tengok Jidian dah sampai 15,000 subscriber dah. Thank you so much for watching Jidian. Okay guys, selamat berpuasa. InsyaAllah kita jumpa lagi guys. Jangan lupa macam biasa, kita subscribe, like video, share kami. Jadi Assalamualaikum. Annyeong.